Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal, guys. Okey, baik. Pada malam ni kita akan meneruskan lagi akan video konten seram kita. Tapi guys, pada malam ini FJ nak ulas berkaitan dengan bukannya video penampakan, guys, tetapi berkaitan dengan isu yang berlaku pada Muktakhir ini ataupun akhir-akhir ini, guys, iaitu berkaitan dengan pertanyaan mengenai leluhur, guys. Okey, leluhur. Eja rasa kalau siapa-siapa peminat konten seram mesti akan tahu akan apa isu yang berlaku, di mana ada satu podcast ni yang menerangkan akan berkaitan dengan leluhur inilah. Dan dikatakan dia membawa banyak maksud lah begitu. Cuma apa yang dinyatakan di situ ianya adalah satu dipanggil penjaga ataupun penjaga keturunan dan sebagainya lah. Jadi isunya adalah sama ada ianya jin ataupun tidak. Berdasarkan apa fahaman FJ, ada yang mengatakan ianya bukan jin, tapi berdasarkan daripada pengetahuan dalam proses rawatan, siapa yang mengikut ruqyah syariah punya jalan, maka pendapatnya menyatakan bahawa itu adalah jin lah, guys. Sebab dalam Quran dia tak mention akan ada makhluk lain lah, melainkan jin, manusia, syaitan, malaikat, begitu. Yang ada di dalam rujukan kitab kita adalah kitab Al-Quran. Dan kalau terdapat percanggahan, guys, ni timbul percanggahan lah ni, sama ada leluhur tu adakah makhluk lain dan sebagainya, kan. Ada timbul percanggahan, maka Nabi pesan kembalilah kepada Quran dan sunnah lah. Maksudnya tengok Quran, tengok teks Quran, tengok teks hadis, ada tak berkaitan dengan perkara ini. Maka leluhur itu tak adalah dalam mention ianya adalah satu makhluk lain ke apa ke. Dan dalam surah Jin ayat 6 pun telah pun melarang akan kita meminta bantuan jin. Dia akan bertambah sombong dan sebagainya lah. Dan di situ pun tak mention sama ada jin Islam ke jin kafir ke. Jadi secara umumnya kita ambil apa-apa jin lah, tak kisah jin itu jin Islam ke ataupun jin kafir ke. Bagi orang Islam, kita dilarang untuk meminta tolong dengan bantuan jin, begitu. Ayat itu jelas. Di sini FJ ada pandangan FJ berkaitan dengan isu yang berlaku ni. Sebab FJ sebenarnya dulu kan, FJ sebenarnya ada dua jalan lah, di mana pada waktu dahulu pertama kali lah melibatkan diri dalam konten seram, konten yang orang kata mengkaji akan perkara-perkara gaib ni, kan. First jalan yang AJ ikut adalah yang seperti itu. Maksudnya mempercayai akan benda-benda yang macam FJ sendiri nak kata macam mana kat korang secara mudahnya, macam pada peringkat awal FJ terlibat dengan perkara-perkara ni, FJ sendiri mengkritik tau proses ruqyah syariah ni, di mana bagi pandangan FJ lah pada ketika itu, bukan sekarang. Pada ketika itu FJ berfikir kalau kita mengikut ruqyah syariah ni, maksudnya secara ruqyah lah, bacaan ayat Al-Quran untuk menghindarkan gangguan jin, syaitan dan sebagainya, impaknya kurang berkesan pada masa itulah. Jadi FJ kritik berdasarkan itu, maksudnya keberkesanan proses rawatan. Sebab semasa ada pengalaman yang begitu, berhadapan dengan situasi nak merawat orang dan sebagainya, FJ dapati macam pembacaan ruqyah ni pada ketika itu, bukan sekarang. FJ mention sekali lagi pada waktu first berhadapan dengan situasi ni lah. FJ rasa macam ruqyah syariah ni macam agak kurang okay, guys, agak kurang dari sudut keberkesanan dia tu. Ada kes yang kan yang AJ pernah cerita, yang ada member AJ bawa tu, kan. So dia sendiri mention waktu proses ruqyah dan sebagainya, ada 6 orang pegang dia, 6 orang terpelanting. 6 orang tu tak dapat kontrol dia. Dia mengamuk waktu tu, dan dia pun tak sedar apa yang berlaku. Cuma keadaan dia begitu, dan dia memecahkan akan penghadang ataupun bidai di antara muslimat dengan lelaki lah, kan, yang lelaki perempuan kat masjid tu, yang kayu tu. Dia sampai pecahkan benda tu, dan 6 orang pegang dia, 6 orang tu tak boleh pegang dia, semua terpelanting begitu. So itu yang menyebabkan FJ pada ketika itu sebabkan kes dia teruk sangat, bawa kepada perawat yang bukannya 100% ruqyah syariah ni, benda tu selesai. Jadi pada waktu tu FJ punya
prinsip dan pendirian lebih kepada macam yang korang lihat video-video podcast lah. Dia lebih kepada macam percaya akan kuasa-kuasa mistik ni dan sebagainya. So percaya dengan jin pada ketika itu lah. So waktu tu AJ macam anggap orang ruqyah syariah ni dia macam, alah kau tak pernah ada pengalaman macam tu kan, kau bukan tahu. Nah, dia macam tu, ada perasaan yang begitu. Namun guys, macam AJ cakap, AJ ni sentiasa berpegang pada ayat yang tadi lah. Di mana kalau ada percanggahan yang you rasa tak normal, you rasa sebenarnya you buat ni betul ke tidak, kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan setiap kali solat pun memang AJ minta petunjuk daripada Allah supaya AJ berada di jalan yang lurus lah. Ihdinas siratal mustaqim, minta kita berada di jalan yang lurus. Allah tunjukkan jalan yang benar lah. Jadi guys, bila AJ sebenarnya AJ dalam proses tu bukan AJ terus percaya, tapi AJ masih mengkaji lagi akan macam mana, kenapa ruqyah syariah buat begini, kenapa proses rawatan yang tradisional ni buat seperti itulah. Jadi kan makin lama makin dapat jawapan guys. Makin dapat jawapan kenapa ruqyah syariah dia tak benarkan buat begini, kenapa dia punya impak dia kurang berkesan dan sebagainya kan. Sebab untuk proses rawatan ni ianya lebih baik daripada orang yang mengalami masalah itu sendirilah. Maksudnya lepas kita buat bacaan ayat ruqyah sebagainya, menghalau akan jin dan sebagainya, maka orang tu dia kena kendiri. Ini yang orang tak sanggup nak buat. Berbanding kalau kita jumpa, mungkin kita istilahkan uskun lah, ataupun orang cakap ni istilah ustaz dukun kan, dia terus settle masalah tu. Korang nampak tak? Pergi kepada uskun ni, masalah tu terus settle. Itu yang AJ alami pengalaman yang pertama. Kalau pergi kepada rawatan ruqyah syariah ni, dia mengambil masa dan kita pun tak pasti bila kita akan sembuh. Begitu. Jadi ramai orang, waktu tu AJ sendiri pun terlibat, memilih untuk jalan yang cepat tu. Maksudnya kalau boleh proses nak sembuh tu cepat lah. Okay, kalau boleh hilang lah, bunuh lah, apalah yang ada, saka lah, apa begitu. Tapi kalau ruqyah syariah dia lambat. Jadi itu yang kritik. Namun guys, bila dah study benda ni, baru AJ faham kenapa benda tu sebenarnya terjadi sebenar. Tapi mana jalan yang boleh kita ikut, begitu. Faham? Korang faham tak? Maksudnya macam ni lah, AJ bagi analogi mudah lah, simple je. Okay, ada orang ni stres. Dia stres dalam hidup dia, mungkin tahap ingin membunuh diri lah. Jadi guys, untuk pengurusan stres, untuk mengatasi masalah stres, mungkin kalau ikut cara yang lambat, cara yang benar lah. First dia kena jaga makan, betul tak? Dia kena bersenam selalu, dia kena berhenti kerja daripada tempat toksik dia kerja. Kemudian dia kena selalu makan benda berkhasiat, dia kena cukup tidur. Proses ni susah kan? Tapi at the end, di hujungnya InsyaAllah lah dia akan diberi kesembuhan daripada penyakit stres dia tu. Tapi guys, ada tak jalan singkat untuk kita hilangkan daripada stres ni? Ada kan? Jalan singkatnya adalah kita ambil pil-pil khayal contoh. Kita tengah stres gila ni, kita makan pil khayal, terus lupa apa masalah, kita pun enjoy, happy, kita tenang. Tapi keberkesanan dia, yang paling berkesan ni yang mana? Yang kita ambil pil khayal tadi kan, berbanding kalau kita nak ubah cara hidup sihat kita dan sebagainya kan. Yang itu lagi cepat dan lagi berkesan. Tapi guys, persoalannya, benda tu boleh ke tidak? Kita ambil pil khayal dengan kita ubah kita punya gaya hidup untuk mengelakkan stres tu. Itu sebab itu macam tu jugalah. Ini analogi lah. Ini mungkin bukan 100% tepat untuk bagikan contoh, tapi dia bagi contoh ni supaya orang nak mudah faham lah. Ruqyah syariah dia macam tu lah. Dia kena ubah you punya cara hidup. You dah kena sihir contoh kan. You tak boleh hidup macam orang biasa. You kena amalkan amalan macam tu. Solat you kena cukup supaya Allah lindung. Sentiasa minta pertolongan daripada Allah. Amalan kena jaga. Makan pun kena makan benda yang sihat dan sebagainya. Kesihatan kena jaga. Nak ubah perkara. Berbanding kalau kita pergi jumpa uskun, settle. Itu belum dia keluar jurus bunuh-bunuh tu sekejap lah. Satu malam settle. Terus macam elok pada esoknya. Tapi isunya adalah, itu yang sebenarnya, bukan nak bergaduh ataupun kita nak bercanggah pendapat guys, tapi isunya boleh ke tak boleh berkaitan dengan penggunaan cara-cara metodologi yang macam uskun ni lah. Okay, Saya selalu dengar satu perkataan yang keluar daripada
podcast tu lah. Dia kata ini atas izin Allah, ini atas izin Allah. Kalau benda ni tak benar, seolah-olah Allah tak izinkan lah. Tapi sebab benda ni benar, Allah izinkan. Bagi FJ, cara fikir metodologi tu salah juga tu. Sebab sihir terjadi pun atas izin Allah SWT kan. Perkara sihir kena kat orang tu, Allah atas keizinan Allah Ta'ala, atas takdir dan telah ditetapkan. Tapi nak tanya, adakah perbuatan sihir itu adalah Allah apa maksudnya okey perbuatan sihir itu? Korang faham tak? Nak relatekan dengan perbuatan tadi lah. Dia kata okey, benda ni izin Allah, buka hijab ni izin Allah, kelebihan ni izin Allah, mengetahui tentang orang lain tu izin Allah. Padahal aib orang ditutup tau. Itu larangan tu. Walaupun contoh kan, dia boleh baca orang ni seperti apa, orang ni buat apa dan sebagainya. Itu aib orang tu sebenarnya ditutup. Allah tutup tau. Bukannya kata malaikat tutup ke, Allah tutup aib dia. Tapi kalau kita boleh tahu aib dia, kita dah melangkaui tau perkara tersebut, batas-batas tersebut. Jadi fikirkanlah kepada orang-orang yang begini. Kalau rasa mungkin fikirlah, kita nak paksa orang untuk menerima kita punya jalan itu susah. Cuma pastikan mintalah Allah bagi petunjuk. Setiap kali solat, kita mungkin takut tersalah, takut jin ni dia mahir untuk menyilapkan cara fikir kita tu. Kita minta Allah tunjukkan jalan yang lurus kepada kita supaya kita mengkaji lagi. Jangan stop lah. Okay, nak cerita ni sebenarnya FJ pun macam tu juga dulu. Tapi FJ dah berubah ke arah yang lebih menerima cara Islamik ni. Walaupun memang sukar guys. Kalau cara Islamik ni, kalau you nak halau jin ke apa ke, memang mengambil masa. Kadang-kadang whether sembuh tak sembuh. Ada yang masih berbulan-bulan pun masih dalam rawatan. Tapi kalau jumpa orang-orang yang macam ada uskun ni, kelebihan yang macam tu, memang settle cepat. Tapi isunya adalah boleh ke tidak boleh mengikut syariat. So AJ nak kita bincang. Sebenarnya ada pandangan berkaitan dengan ustaz-ustaz ni. Nanti AJ buat part tu lah. AJ nak cakap tentang agama mungkin tak kurang tepat dan bukanlah orang yang layak untuk bercakap hal tersebut. Cuma nanti pada video part tu berkaitan dengan leluhur ni, AJ akan ambil 3 video berlainan perawat yang menyatakan pandangan mengenai leluhur ni, sama ada boleh atau tak boleh. Nanti korang tengok sendiri guys, part 2. So video ni sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.